Hai, Assalamualaikum korang. Acu penyabar di sini. So hari ni Ihim sama Etim akan menjadi dulang boy. Acu penyabar di sini. So time ni kita orang bergerak ke Mal punya wedding. Time ni kita orang rasa kita orang aura gila. Aura. Ini tempat Mal punya wedding. Sangat-sangat cantik. And then dia punya perhiasan marvelous. Time ni ada orang nak bergambar kita orang malu. And time ni kita buat persediaan rehearsal sebelum wedding bermula. And time ni agak nervous juga. Tapi cover macho. And then beratur. Tapi kita orang tak tahu turn siapa nak start dulu. Kita orang tak tahu ada orang nak babain. Babai balik. Tiba-tiba perasan ada something, iaitu seseorang gadis. Sup intro. Oh my god, this is true love. Tadi dah malu-malu. Tak tahu mana satu yang punya pasangan tu dulang. Masa dia cakap, betul ke? Yang ni ke? Ini pun jalan. Tapi time ni jalan tengok Capik dalam dada sikit. So in cuba follow cara Capik. Ikut cara Capik. Badan ni sangat tegap tadi. Time ni cakap, wow, tadi dah rasa macam aura gila. Semua orang memerhatikan Ihin seorang sahaja tau time ni. And then rasa macam time ni, wow, gila kau lah. Semua orang duk pandang In time ni jalan makin tegap. And then, weh, kau bila nak fight dengan aku? Tak tahu bila. Kau ready? Ons lah. Cantik. Boleh. Bila ons? Nanti kita set. Boleh je tu. Sekejap aku jaga air sekejap Mat. Sekejap lagi lah. So time ni buat persediaan sebelum budak mana ni? So In tengah bersiap-siap sekejap. And then In dah prepare. Yang akan buat yang terbaik. Walaupun In agak takut time ni, In cuba gila tapi sebab In rasa macam demi Mal last minute punya calling In sanggup. And ni semua orang cakap, wow In, you look so handsome. In jalan dengan segap gaya. Lepas tu In ada orang borak-borak, weh, ni siapa punya weh? Tadi lah, ni aku punya lah. Kau ambil yang ni lah. Weh, nak pergi mana tu Mat? Weh, kau depan lah. Hai, time ni In try awet-awet ni. Tapi diorang jual mahal. And then In budak mana ni? Lepas tu In pun ambil. Lepas In ambil ni baru In sedar yang sebenarnya Mal sangat cintakan Nini. In doakan semoga Mal dengan Nini kekal hingga jannah. And then time ni In terpenga-penga sebab ramai orang memerhatikan In. Dan In cuba cover untuk tak nampak nervous. In try tunjuk muka smart In. And then ramai budak-budak perempuan kat belakang macam perasan In. Dia cakap, wow, smart gila In. Dan In macam buat smart. Tapi tak tahu orang pandai In atau Capik. And Capik pun buat smart juga time ni. And kita orang masing-masing buat smart. Asal ada kamera, kita orang pusing, kameraman pun berubah. And time ni In cover gila. Cakap time ni In rasa macam In paling aura lah. Sebab semua orang tengok In time ni gila Mat. Sumpah smart gila lah. Dan In rasa macam wow. And then geng-geng perempuan ni pun macam malu-malu dengan In pun buat biasa. Tapi cameraman tengah macam tengah jalan, tak apalah In layan cameraman. In buat borak Capik pada In tahu geng perempuan tengah pandang In buat smart. And then tiba-tiba dorang rekod In. Tadi masing-masing semua nervous tau. Mat dah nervous. Nampak sangat muka Mat nervous. Ipan lagi nervous. In memang cool. In act cool gila. Sebab In rasa ini makanan In. Dan bermulalah. So time ni In tak boleh fokus. Sebab time ni In jumpa crush In. Oh my god, In tak sangka. In cakap, ya adakah ni jodoh kan? Sebab perempuan kat sebelah In tu dia macam malu tau. So In cover lah. So In try macam tegur hi, hidup mana? And then dia balas. Tengok dia balas apa. Sekejap, tunggu sekejap. Hai, tadi buat macam nak tegur dia lah. Tapi malu juga lah. So cakap hai, nanti balik kita lepak boleh? Lepas tu cakap boleh je.
Bermulalah kisah perjalanan kita orang menjadi tulang boy. Waktu ni muka Mat, Ipan semua nervous gila. Masing-masing jalan ikut urutan. Dan time ni cool gila. Paling ngam gila lah tu ni. Sebab mungkin ada awet kat sebelah tu. Awet kat sebelah tu macam nervous. Ingat kan awet kat sebelah tu, dia macam dulang, dia punya nervous sebab jalan kat sebelah Ihin. Tadi semua orang pandang Ihin, sebab diorang ingat Ihin dengan awet sebelah tu yang kahwin. Tapi diorang tak tahu sebenarnya orang lain yang kahwin. And then time ni Daus senyum, Daus ikut turn. Daus tadi ikut turn. Mat dah kelang kabut sikit. Bila turn aku ni sekali. Time ni lah baru turn siapa? Cuba tega. Lambat sikit masuk kan. Tega sikit. 1, 2, 3. Belum lagi 1, 2, 3 lah. Cepat lah. Lambat ni jalan Mat jalan lah. Okay, time ni turn Mat. And then nak tunggu satu-satu lama ni. Sekejap bang. So time ni semua nervous gila, tahu tak? Semua nervous. Penat nervous je. And then semua orang rakam Ihin time ni sebab diorang rasa wow, this is the time. Time ni Capik memang semat gila yang cakap. Sebab Ihin ikut sebiji pada Capik. Tegapnya Capik ikut. Dan ni semua orang perhatikan Ihin sebab Ihin nampak cool gila tadi. Ihin cakap macam wow, aura gila. Muka Ihin memang tentu relax, cool. Semua orang rasa macam wah, berani gila budak ni. Memang Ihin buat macam dia biasa. Actually ni macam first second macam tu je. Ihin pun berjalan bersama dengan awet tu. And then waktu Ihin jalan ni sedar belum turn Ihin lagi. Kita orang masing-masing nervous, bukan sebabkan ni, tapi kita orang nervous sebab kita orang jeri each other. Diorang tegur hi. Dan Ihin cakap we can do it, jom jalan. Dia cakap boleh. Dan ni kita orang jalan sama-sama. Ihin jalan memang betul, memang ikut tempo, memang ikut tempo gila time ni tembok. Ihin terus turn kiri, Ihin letak, stop tadi. And Ihin letak, dan Ihin ikut je, Ihin follow timing dengan awet. So macam Ihin nak pegang tangan dia, tapi dia malu. Dia cakap nantilah. Ibu kata okey, nantilah. Macam ni Ihin buat macam biasa. Pada time tu tengah blushing, lega gila time ni express kat dia. Tadi abang ni cakap wow, you did really well. Tak sangka you sangat pro bab ni. Cakap ini makanan saya. Thanks lot. Okay, nanti kita jumpa lagi nanti jangan lupa basuh pinggan lah. Saya cakap gigi tangan saya gigil. Hati saya lagi gigil. Sebab apa? Sebab awet tadi. Time ni lagu bermula, irama berkumandang. Masing-masing menunggu ketibaan Mal bersama dengan Nini. Time ni lagu silat. Hei kesali, menarilah di kau, menjadi rasa menisik belikat punggungku. Time ni buka silat sebab nak opening. Dan waktu nak buka silat, Ihin perasan kena panggil untuk beri ucapan dekat Mal. Dan waktu ni semua orang terkejut sebab dia bagi ucapan kat Mal. Dan Mal time tu terharu gila, nak menangis. Time tu air mata Mal dah menangis sebabkan Ihin bagi ucapan. Dan tadi Ipan nyanyi tau. Ipan tu suka nyanyi. Alright Ipan still menyanyi lagi. Wow Ipan stop it. Ipan tadi ni feel gila. Wow Ipan, wush, gila tadi Ipan memang feeling gila. Ketibaan yang terhormat, Mal kodok bersama dengan Nini. Sebenarnya waktu ni kita orang semua sebab tengok Mal. Akhirnya Mal bersama isteri dapat nikah. Alhamdulillah Mal. Ihin dengan Etim, kita orang bangga dengan Mal. Kita orang happy sangat tengok Mal. Mal handsome, segap gaya. Tak lupa juga bersama dengan isteri cantik menawan. Waktu ni Mal happy sangat. Sedih tau, serius lah. Tadi kita macam tu sedih gila weh. And then tadi dah sedih tau. Sebab dia tengok Mal dah sedih. Sebab kita sedih. And then Mal lagi sedih sebab Mal cakap tadi, weh, I lapar lah.
Alhamdulillah, mari kita sama-sama ramai-ramai doakan semoga perkahwinan Mal kekal hingga jannah. Amin, insya-Allah. Kami A-Team berbangga dengan Mal. Ihin sayang Mal, semua sayang Mal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap lah. Time ni Mak dah sedih dah. Bila Mak sedih, kita orang yang lain pun sedih. Aisyah pun sedih dah. Masing-masing sedih. Tiba-tiba Aina cakap macam ni, "Weh, jerawat aku nampak ke? Okey tak? Sebab lagi Aiman datang kan. Weh, nampak tak jerawat aku? Aku rasa okey dah ni. Aku rasa macam okey je ni. Sekejap, tak adalah nampak sangat. Macam okey je. At least aku nampak macam okey je ke? Tak adalah, okey je. Melo. Kau sen, aku nampak cantik tak ni? Sebab jadi kan Aiman datang. Serius lah, cantik gila. Weh, sumpah cantik gila weh. Serius lah, aku tak sangka dah cantik gila. Wow. And then tadi Ipan sambung nyanyi. Ipan suka sangat menyanyi. Dan tadi kita menggambar sama-sama bersama dengan supporter daripada A-Team. And then Cameron time ni Ipan dia sama nyanyi lagi. Ketibaan Aiman. Time ni Aiman happy gila sebab sampai. Tapi Aina terasa. Tadi Indah perasan lah. Aina terasa sebab apa? Aiman pakai baju tak sama colour. Kalau dah bincang. So Aina dah perasan Aiman. Dia buat malu. Dia malu dia tu. Dia malu sebab nampak Aiman. Dia malu nampak Aiman. Aiman buat smart. Yang ni Mira dengan Share. Weh, aku ngantuk tu. Aku nak pergi kencing sekejap lah weh. Busuk dah ketuk kau. Ini Ipan dengan Pika. Ni Ipan cakap, "Pika, nanti kita jom ride lagi sekali nak?" "Ha? Serius lah?" Pika jawab, "Bila?" "Oh lah." Si Pika cakap, "Weh, kau handsome gila lah. Tak adalah aku biasa je tu." "Serius lah?" "Weh, handsome tu kau." "I love you Pika, I love you Ipan." Ipan sambung nyanyi lagi. Lagu apa ni? Tak tahu lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu ayah Mal sebab telah melahirkan seorang insan yang sangat baik. Tahniah Mal, kami happy ada kawan sahabat macam Mal. Time ni hidung Mal tersumbat tak silap. Lebih okey je lah. Tadi Mal dah lenguh, dia nak duduk. Tengok muka Mal nervous. Betul. Mal buat semat lah. Dia buat semat. Angkat Mal. Semoga bahagia sampai ke jannah. Sayang Abang Mal tak? Saya. Sayang Abang Mal? Saya. Sayang akak Nini? Ya. Sayang Ihin tak? Ya. Terima kasih, bye-bye. Bye. Berikut ini izinkan saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Nazri untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.